Alright gang, kalau korang ada bajet bawah RM700 guys, tengah cari setup nak main jigging ataupun main bottom, laut bawah 40 meter ke, ni ada satu set untuk korang guys. Murah je. Aku buat set Daiwa Lexa IM saiz 4000 guys. Dengan Kyoto Blast Jigger, satu set korang dapat mesin, dapat rod, dapat tali. Harga dia cuma RM700, harga boleh nego. Sesiapa yang nak beli, korang luar Kelang, luar Selangor ni nak beli, kita boleh post satu Malaysia. Tapi kalau nak lagi senang, datang kedai, kita akan masukkan siap-siap tali dekat mesin korang, depan-depan korang. Mesin masuk tali kat sana tu. So harga dia RM700, korang dapat tali Yamato 12 sulam 30LB full. Jadi guys, untuk mesin kita ada saiz 4000 sahaja buat masa sekarang ni. Mesin memang lawa guys, korang boleh tengok color dia memang IM tu Iron Man. Korang tengok merah gold, memang lawa guys. Ni mesin paling laris masa dia keluar dulu. Paling laris, viral dulu. Ini saiz 4000 dan 4000 ni model D guys. Jadi tali korang boleh masuk banyak. Nampak tu, memang penuh. Untuk rod pula guys, rod yang aku bagi dekat korang ni, rod Kyoto Blast Jigger. Panjang dia 6 kaki 6. PE 24, 2 piece butt joint. Ring guard Fuji. Nampak tu Fuji. Rail seat dia pun Fuji. Harga cuma RM700. Dan tali lah, tali full korang dapat Yamato 12 sulam 30LB. 30LB ni nak main jigging boleh, nak bottom pun boleh, tak ada masalah. Bottom kalau korang pakai batu saiz 7, saiz 8 memang gamah setup ni. Jadi harga dia cuma RM700. Kalau nak beli, screenshot dan PM kita pada nombor yang tertera ataupun terus datang kedai di Orchid Tackle Kelang. Jadi macam biasa guys, apa-apa korang PM je. Dengan satu butang je guys, aku dah boleh tahu dah tali Yamato ni okey ke tak okey. Ini mesin test tali. Kita tiap-tiap minggu test tali Yamato, nak bagi korang full performance. Jadi guys, tali Yamato ni dia lembut dan licin. Dia memang number one lah. Sebab sekarang mesin memang sangat lembut guys. Dan kekuatan dia guys, Yamato punya tali ni, untuk 20LB, ikan seberat 20 kilo ke bawah dia boleh tarik. Sama dengan LB-LB yang lain. Dan untuk ketahanan dia guys, 5 hingga 10 tahun. 5 hingga 10 tahun korang boleh pakai tali Yamato.